Berapa untung boleh buat dengan modal RM100? Okey, hari ni dekat gold XAU US dollar, kami buat sell limit dekat level H4 yang ada key area. Okey. So kalau korang tengok dekat time frame H4, tengok sebelah kiri ada satu puncak dan juga resistance dekat area sini. Okey. So dekat level ni kami letak saja sell limit. Lepas tu price tu cecah saja sell limit tu, dia terus turun semula. So modal yang kami guna hanyalah RM100. RM100 kalau convert ke US dollar dalam 23 US dollar. So sekarang ni dah pun grow 100% hanya dengan set sell limit sahaja dekat gold. So first kali korang tengok dekat H4, korang cari dekat sebelah kiri dekat mana ada area puncak-puncak ni. Okay, so bila price tu cecah, dia akan boleh pantul semula. So bila dia masuk zone tu, korang set sell limit, dia boleh patah balik ke bawah. Kalau tak ada dekat H4, cari dekat H1, tengok sebelah kiri. Kalau tak dekat H1, tekan dekat M30. Okay, so senang saja setup kali ni. Korang hanya perlu tengok dekat gold. Ini namanya trade menggunakan market structure. So kalau korang nak buy, korang tengok dekat level sini ada satu puncak. Okay, lepas tu dekat level sini pun ada satu lagi puncak. So korang boleh set buy limit dekat level sini. Sebab bila price tu dah turun balik, dia boleh pantul semula ke atas. So simple saja setup untuk hari ni. Kalau korang nak belajar lebih lanjut, boleh follow kami di Telegram Prof Duit, ataupun chat DM screenshot masalah korang, cara-cara nak daftar tapi tak berjaya. Korang boleh share masalah korang dekat IG, TikTok, DM kami, chat saja. Subscribe dekat YouTube channel Prof Duit. Nak follow Signal, boleh follow dekat Telegram Prof Duit. Kami akan ajar korang for free